Assalamualaikum. Kau tengok Umairah. Kau tengok dia. Kau tengok dia nak ganggu. Dia nak kacau. Dia nak minum awal-awal. Bukan kau minum awal-awal. Mari. Mari. Mari sini. Jangan kacau lagi. Kau bagian lambat sekali. Last sekali. Bunyi cepat. Mana ni? Papa drag kau. Yang 3 ekor tu dah kena tangkap dah tadi. Infanteri yang ke-76 Batalion Skema Angin telah berjaya menangkap 3 aset penting dalam reader untuk dilupus kira dalam sistem argument dari P konkret. Argument dari P konkret dalam sistem kau pada. Nanti dulu korang. Sana sikit. Oi, jangan gaduh. Dari P konkret. Ya, argument. Aduh, kau sonda aku. Kenapa tau? Nanti dulu. Kau kenapa tau? Sini. Kenapa? Kena tebal. Ni kita nak syuting ni. Kita syuting filem sebagai hero Tamil. Tamil Melaya punya. Bukan Tamil Malaya malam Tamil bukan. Tamil Melaya punya. Engkau laku hero filem Tamil Melaya nanti. Argument dari P. Dari Pidin. Kau macam mana? Aku pun tak faham juga apa benda statement agama dia. Benda tu simple jadi susah. Dalam sistem argument dia. Yang ni anak kepada yang ni. Yang ni anak kepada ni. Yang tu anak kepada ni. Yang hitam tu anak kepada yang ni. Yang hitam jantan ni. Tapi adik dia, kakak dia naik lori tadi. Kakak dia dari adik kepada kawan ni. Ibu tak nak patah tu naik lori tadi. Naik lori. Alhamdulillah naik lori dah ni Tuanku Sultan. Melaporkan daripada kawasan kandang. Okey. Hari ni 3 Februari 2026. 15 Syakban 1447 Hijrah. 3 ekor hari ni naik lori warna putih. Seperti biasa, dia lupus kira dalam sistem. Kena check balik dalam sistem e-invoice tu. Dalam sistem e-invoice tu yang kata 1.3 bilion. Aku rasa dalam sistem yang ekor-ekor ni dekat sini ni, yang geng-geng putih ni, lori putih ni, lori hijau ni, yang dekat Lepor 3 ni, dengan sistem skema angin yang ada dekat Lepor ni, kan, termasuk dapi ni, aku rasa yang sini saja 0.14 daripada 1.3 bila tu 0.14. Kau faham tak sistem tu? Sistem perolehan makanan tu yang terpaksa digelapkan dalam sistem penggelapan aset-aset kerajaan, perubusan aset-aset peribadi je. Polis? Apa benda yang kau buat sebenarnya? Korang buat ni?